saya pun dulu mula hiking pun atas pengaruh kawan-kawan juga. Oh, shit. Okay, saya lupa nak share ada gambar saya naik Gunung Irau dulu lah. Okay. Okay. So masa tu memang saya first time hiking. Tak tahu pun yang sebenarnya nak masuk hutan. Okay. Okay. Tak tahu pun sebenarnya nak kena trekking apa semua. Jadi memang yang kawan yang pernah pergi tu, dia pula tak ceritakan yang kena trekking masuk hutan. Dia cuma tunjukkan gambar je. Okay. Okay. Jadi masa Kita orang yang tak pernah masuk ni, bila tengok gambar terasa seronok kan, kita nak rasa apa benda tu, kita tak tahu apa di sebaliknya. lagi dekat Irau tu, dia ada nampak dia punya mosi yang macam terbang apa semua kan. So kita pun macam jomlah pergi, nak pergi. Okay. So masa tu memang tak tahu apa langsung. Kawan pun tak beritahu nak kena trekking semua. So kita dengan pakai macam nak pergi Mancung. Dia pakai seluar-jeansnya. Yeah. Seluar-jeans, lepas tu pakai sweater tebal macam nak pergi Europe. Macam nak pergi Europe. Dengan snow cap. Snow cap kan. Pakai seluar jeans naik Gunung Irau kan. Lepas tu masa kat starting point tu, kawan tu siap cakap, masa tu saya tanyalah, tak payah bawa air apa ke semua. Dia kata tak payah, jangan risau, 1 titik peluh pun takkan keluar. Sebab tempat sejuk kononnya lah. Yang diorang tu memang fit masalahnya. Okay. Okay, yang kita ni masa tu masuk tak pernah masuk rasa. dulu kan. Masa tu badan besar. Okay. Jadi yang masuk Irau ni, dia mula tu memanglah deck ada plantar kayu. Okay, so kita pun macam dah jalan tu siap posing, ambil gambar apa semua. Tahu-tahu dia start jejak tanah. Kita pun kenapa plantar dia habis kat sini? Okay. And ni nak kena trekking pula, kenapa berselut pula ni? Apa semua. 10 minit lepas tu, masa langkah kayu tu, seluar jeans koyak dah. Belum masuk dalam lagi, baru masuk lagi mukadimah. Baru mukadimah. Okay. Lepas tu kau tak silap saya masa tu dekat 3 jam kot. 3 jam baru sampai puncak. Okay. Yang kawan lagi 2 orang tu memang tinggal lah. Saya dengan lagi seorang kawan je tinggal. Okay. Nama kawan saya tu Nick, sama lah Nick. Nick kalau tengok ni cerita kita dulu. Okay. So bila sampai kat peak tu, nak turun balik, yalah kami tak bawa apa. Air apa semua tak bawa. Okay. Turun tu pula hujan. So memang siksa lah. Okay. Jadi point dia kat sini sebenarnya adalah tak kisahlah daripada dulu sampai sekarang. Sekarang mungkin lebih meluas lah sebab dah ada banyak media, TikTok apa semua, orang boleh share bukan takat gambar tapi video kan. Video cantik-cantik dekat track apa semua. So benda tu sebenarnya yang memang akan menarik lagi orang pergi. Tapi point dia persediaan di sebalik itu orang apa ni belum bersedia lah. Orang tak clear pasal benda tu. Clear pasal benda tu. Ada benda semua dah